Pernah tengok tak pokok ini? Nampak seperti apa? Okey, kita sebenarnya sekarang berada di Mexico. Kalau nak tahu, inilah pokok yang menghasilkan arak tequila. Dan juga arak yang bernama mezcal. Itu jika mereka fermentasikan airnya menjadi alkohol. Bagaimanapun sebenarnya, ia juga sangat dikenali sebagai pokok yang menghasilkan sirap pemanis. Jika korang nampak label tertulis sirap agave, inilah pokoknya. Kalau orang tua-tua Mexico, biasanya diorang akan buat lubang macam ni. Lepas tu cedok je kalau nak minum. Rasanya sangat manis dan menyegarkan. Tak percaya? Tengok kambing ni. Enjoy je dia menikmati kemanisan agave. So korang kalau jumpa pokok ini, bolehlah cuba sendiri. Kerana isi dalamnya ini lembut dan berair, macam buah timun tu, cuma lebih manis. Sebiji ni, 3 orang makan pun tak habis rasanya.